Ni aku tengah siapkan tugasan tentang sejarah pembentukan Malaysia. Banyak betul cabaran dan usaha tokoh dahulu. Oh, tapi kau tahu tak ada dua perkara penting yang jadi asas sebelum pembentukan Malaysia? Oh, ya ke? Apa dia? Sebelum pembentukan Malaysia, kita kena faham dulu tentang konsep etika dan peradaban. Etika dan peradaban? Apa kaitannya dengan pembentukan Malaysia? Sebenarnya besar kaitannya. Etika ialah panduan nilai dan tingkah laku yang menentukan baik buruk sesuatu perbuatan. Manakala peradaban pula merujuk kepada kemajuan dari segi rohani, moral sosial dan kebudayaan sesebuah masyarakat. Oh, maksudnya pembentukan Malaysia bukan sekadar gabungan negeri tapi juga penyatuan nilai dan budaya. Oh betul tu. Malaysia terbentuk hasil semangat toleransi, hormat menghormati dan kerjasama antara kaum. Kepentingannya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu, aman dan makmur. Oh, jadi sebab itu penting untuk kita belajar dan faham tentang etika dan peradaban supaya kita boleh hidup dalam aman dan harmoni. Betul? Sebab tu generasi muda macam kita perlu amalkan etika yang baik untuk menghargai peradaban negara kita untuk terus aman dan maju. Hai, korang tengah borak apa tu? Nampak serius je? Hai Noval, kami tengah berbincang tentang sejarah pembentukan Malaysia dan kaitannya dengan etika serta peradaban. Wah, menarik. Tapi kalau bercakap tentang masyarakat bermoral ni, nilai apa sebenarnya yang menjadi panduan utama? Bagus soalan tu. Antara nilai utama yang menjadi panduan ialah tanggungjawab, hormat menghormati, toleransi dan keadilan. Betul. Contohnya, bila kita hormat perbezaan budaya dan agama, kita boleh membantu mewujudkan suasana aman dalam masyarakat. Setuju? Kalau semua orang ada sikap tanggungjawab, mesti banyak masalah sosial yang kita boleh elak. Betul? Selain itu, nilai kasih sayang dan tolong-menolong juga penting supaya masyarakat lebih bersatu. Nilai-nilai ini semua sebenarnya menjadi panduan untuk membentuk masyarakat yang bermoral, masyarakat yang mengetahui beza antara betul dan salah. So, kesimpulannya, pembentukan Malaysia ni bukan tentang politik atau sejarah sahaja, tapi tentang pembentukan akhlak dan nilai kemanusiaan yang tinggi. Betul, kalau kita semua amalkan nilai-nilai ini, Malaysia akan terus kekal sebagai negara yang harmoni dan bermaruah. Hai semua, korang bincang apa tu? Boleh kami sertai? Ya, kami tengah bincang tentang nilai etika dan peradaban dalam pembentukan Malaysia. Wah, bisingnya. Dari jauh aku dengar korang bincang pasal etika dan peradaban. Tapi aku rasa sekarang ni banyak cabaran isu semasa yang menyebabkan nilai-nilai itu semakin luntur. Jadi, apakah faktor yang jadi punca utama perkara tersebut berlaku? Faktor utama ialah pengaruh globalisasi dan ledakan teknologi. Ini mempercepatkan proses asimilasi budaya luar tanpa tapisan yang sesuai. Betul. Ya betul. Ambil contoh isu penyebaran fitnah dan maklumat palsu dalam media sosial. Faktornya adalah kurangnya literasi digital dan sikap individualistik. Jadi, apa proses yang berlaku sekiranya yang ni betul pesan Proses yang berlaku ialah berlakunya hakikat kepercayaan dan peningkatan social deficit. Orang ramai mula kurang percaya antara satu sama lain. Jadi, apa impak yang paling teruk yang kita akan hadapi daripada sebab itu? Impak jangka panjang ialah keruntuhan perpaduan nasional dan ketidakstabilan sosial. Negara yang hilang etika dan akan hilang maruah dan keharmoniannya. Satu lagi cabaran besar ialah gejala rasuah. Faktornya ialah kelemahan tadbir urus. Impaknya adalah keadilan sosial terjejas dan jurang ekonomi semakin berlebar. Semua ni menunjukkan penerapan etika dan peradaban bukan mudah. Jadi, apakah cadangan yang kita lakukan Cadangan saya, kita perlu memperkukuhkan pendidikan etika dan peradaban dalam semua peringkat. Jadikan ia sebagai amalan, bukan sekadar teori. Saya setuju. That's why kita perlu mengamalkan pemikiran yang kritikal sebelum menyebarkan apa-apa maklumat di media sosial. Tepat sekali. Cadangan akhir ialah setiap individu mesti ada tanggungjawab dalam diri untuk menjadi perubahan yang positif, mengamalkan toleransi sivil dalam perbezaan pendapat. Betul tu, sebab tu perubahan bermula dari diri kita sendiri. Kita mestilah tunjukkan bahawa generasi muda adalah benteng etika dan peradaban negara.
Jadi, marilah kita sama-sama menanam semangat agar masyarakat Malaysia menjadi harmoni. Setuju.